Okey, baiklah. Sekarang buat kerja rumah yang aku bagi tu. Okey, buka surat 1 hingga 10. Ya. Okey, sekarang kita boleh main game. Alah, habis bateri, aku keslah aku punya game ni. Baik, aku buat kerja rumah. Okey, sekarang aku kira matematik. 1 tambah 8 adalah 9. Betul lah, 9. Okey, 4 tolak 5 berapa? Tolak 1. Ya, okey, 1 darab 2, berapa? 2, yes. 3 tambah 4, 7. Senang kan? Kita buat kerja matematik sambil nyanyi. Dah siap, esok aku nak hantar kad cikgu, mesti cikgu gembira. Okey, semua sudah siap yang aku bagi semalam. Cikgu March, saya dah siap. Wah, cepatnya siap. Memanglah, aku belajar sendiri, tak guna kalkulator. Okey, semua, mulai esok, kita akan cuti, termasuk sekolah kita. Yeay, cuti. Oh, cuti, best juga, mulai dari Isnin. Yeay. Hai, saya tanya ni, kalau rajin belajar, boleh jadi pintar, kalau malas nak belajar, maknanya, tak rajinlah. Jadi, kalau nak belajar, jadi pintar, tak payah nak malas pergi sekolah, kan cikgu nak kejar, belajar tu penting tau. Itu saja episodnya, jumpa hujung minggu, bye.